Semalam kita melihat pertengkaran, kita melihat bantahan, kita melihat sebahagian ahli parlimen meninggalkan Dewan. Tapi pagi ni mungkin ada soalan yang jauh lebih penting daripada siapa menang hujah politik semalam. Apa yang pendeposit tabung haji akan dapat selepas RCI ni? Kerana laporan ini bukan cerita tentang kerajaan dan pembangkang semata-mata. Ia berkait wang orang Islam yang disimpan sedikit demi sedikit dengan satu impian, mahu sampai ke Tanah Suci. RCI membangkitkan kelemahan serius dalam pengurusan kewangan tabung haji sebelum 2018, termasuk isu pengagihan keuntungan ketika kedudukan aset dan liability tidak memenuhi kehendak Akta Tabung Haji. Sebab itu, selepas semua pertelingkahan politik semalam, tugas kerajaan sekarang lebih besar. Perbaiki undang-undang, perketat tabir urus, pastikan kesilapan lama tidak boleh berulang. Dan kalau ada pihak yang benar-benar melakukan kesalahan, biar proses undang-undang menentukan pertanggungjawapannya. Lebih 9 juta pendeposit tidak memerlukan satu lagi episod politik. Mereka perlukan satu jaminan. Setiap ringgit yang mereka amanahkan kepada tabung haji dijaga dengan amanah, telus dan bertanggungjawab. Kalau RCI ini akhirnya menghasilkan reformasi itu, maka inilah kemenangan yang sebenarnya untuk umat. Dewan memang diberi ruang untuk membahas dapatan RCI dan Speaker menjelaskan kerajaan diwakili Timbalan Perdana Menteri serta anggota Kabinet walaupun Perdana Menteri tidak hadir. TH juga telah mula mengedarkan bahan penerangan mengenai dapatan RCI bagi membolehkan lebih 9 juta pendeposit meneliti fakta dan hasil siasatan.